Masak lemak pucuk keledek. Siap. Ni nak masak keledek, sayur lemak keledek ya. Air dah mendidih, kita masukkan ubi keledek. Ini kita akan rebus dahulu. Kita akan rebus dulu bagi empuk ya ubi keledek kita. Ni kawan-kawan, ubi keledek kita dah empuk ya. Jadi saya akan masukkan batang keledek dahulu. Batang keledek ni sebabnya kena masuk dulu sebab dia keras ya. Okey. Batang ubi keledek kita dah lembut. Kita boleh masukkan bawang dan cili. Ni bawang merah dan cili padi 2. Untuk bagi ada rasa pedas lah. Okey, kita akan masak sampai empuk dulu ubi keledek ya. Okey kan kawan, ini dah mula masak ya, dah lembut ubi keledek. Kita boleh masukkan santan. Santan ni agak-agak ikut kawan-kawan lah, nak pekat ke tak nak pekat ke. Saya guna setengah cawan santan gara ya. Okey, kita biar dulu mendidih. Ya. Nanti kita akan masukkan yang bahan lain. Okey kawan, kita masukkan perasa. Kita masukkan perasa, cukup rasa 2 sudu kecil. Masukkan stok ikan bilis 2 sudu kecil ya. Sebab saya tak ada bubur ikan bilis yang original, jadi saya bubur perasa. Jadi masak lemak keledek kita ni ada rasa ikan bilis lah ya. Okey, dah mula mendidih, kita boleh masukkan daun pucuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni pucuk lemak kita. Nampak banyak, tapi bila dah kecut dia jadi sikit. Ni masak lemak pucuk kita. Simple, senang je. Menu berbuka hari ini. Bila dah mula mendidih, kena selalu kacau ya. Sebab kita tak nak santan ni pecah. Tak nak santan pecah minyak ya. Jadi kita kena kacau selalu. Ini masak lemak pucuk keledek. Okey, dah siap. Macam ni simple je kan. Alhamdulillah. Menu simple, senang, mudah. Ni macam ni bentuknya. Coraknya. Okey. Dah siap. Alhamdulillah dah siap masak lemak pucuk keledek. Bye.